Ini rekaman apa? Weh, belakang korang. Ada benda. Lari weh. Run. Run for your life. Ish, kau ni. Kenapa nak takut? Itu kan rakaman lepas. Hah? Ya ke? Mana ada takut? Bukanlah. Ini rakaman sekarang. Iyalah. Ni aku, Kopal, Kuali. Hei, adik bodoh coba. Bro Dudu dan... Dan aku, raksasa robot korban! Masih untuk makan! Berhenti! Berhenti! Belakang kau! Cawan! Aku takut cawan! Lepaskan adik robot kau coba! Tembakan super duper pemasa! Bangun, Boboiboy! Boboiboy! Boboiboy hampa yang menghampakan. Nama aku Boboiboy Gentarlah. Masih untuk hidangan utama! Berhenti! Ayo, Kopal! Roket pemasa! Tembakan makanan! Bangun, Boboiboy! Berhenti! Oh, coba! Rum, rum, rum! Sedapnya! Boboiboy! Dia sudah makan ocopot! Bosan? Terima kasih! Selamat tinggal, Boboiboy. Jangan! Jangan! Oh, cepat! Oh, cepat! Oh, cepat! Apa aku dah buat? Aku dah gagal lindungi adik bot aku sendiri. Aku ingatkan kau boleh selamatkan bro. Tapi nampaknya kau memang betul-betul menghampakan. Makanlah Boboiboy. Kuali dah masak tu. Tak apalah. Aku tak lapar. Ha, kalau kau tak nak, aku makan sikit Aku tahu kau risau hilang kawanan lagi kan? Ya. Komander suruh kita pergi cari jejak Panglima Pairapi sebab aku kena dapatkan kuasa Nova. Tapi... Alah, Komander nak kau belajar kawal je. Sementara tu, kau gunalah kuasa fusion kau dulu. Okey. Kau tak perlu risaulah, Boboiboy. Kalau ada apa-apa, kita orang kan ada. Terima kasih, Gopal. Tapi, tolonglah jangan frostfire lagi. Bosan kot. Boboiboy, Gopal, ke deck sekarang. Jom, Boboiboy. Dia dah panggil dah. Wah, terima kasih, Kuali. Kapten, sebentar lagi kita akan tiba di planet Vulkania. Day, ingatkan aku semula. Kenapa kita ke planet panas ni balik? Haiya, inilah dia.
Kau mana bagi taklimat? Tak nak dengar. Aku teman boy lah tadi. Kita ke Vulkania sebab clue dari gambar ni. Cuba tengok. Panglima Pairapi dilihat bergambar bersama. Dr. Roka? Ya, mungkin Dr. Roka ada maklumat tentang Panglima Pairapi. Dia boleh tolong Bobo Boy dapatkan kuasa Nova. Tolong saya, tuanku. Saya tak boleh kawal diri saya. Aku harap aku tak bahayakan diorang lagi. Tolonglah. Tolonglah. Kapten, kita dah tiba. Kapten? Kapten! Ya. Bagus anak muda. Lagi cepat kita jumpa si Dr. Roka tu, lagi cepat kita boleh balik. Betul tu. Planet Vulkania ni dah lah panas. Penuh dengan gunung berapi. Benar, Gopal. Aduh, panas banget. Kan? Tengok. Belah apa lagi? Mati Kapten Papa dah keluar peluh. Ini bukan peluh kebenaran, tapi air mata kesedihan. Kenapa Kapten Papa menangis ni? Sebab ini adalah misi terakhir kebenaran. Dengan kamu semua, kebenaran dah resign. 2 weeks notice. Sejak jadi kapten ni, kebenaran dah jarang balik rumah. Anak bini kebenaran dah rindu dah. Oi. Papa, bila Papa nak balik ni? Pipi dah rindu. Mama pun sama. Hai Papa, dah 2 minggu dah ni. Awak tak ingat jalan balik rumah ke? Macam tu ke rindu? Hai, itulah. Kamu single-mingle di mana nak faham? Orang perempuan, kalau dah rindu, memang macam tu. Lapar pun macam tu juga. Tak apalah. Kapten Papa nak berhenti pun demi family. Kita semua kena sokong keputusan Kapten Papa. Terima kasih kerana memahami kebenaran. Terima kasih, Kapten Papa. Kami akan rindu kan, Kapten? Kapten nggak perlu nangis ya. Nanti saya masak makanan favorit Kapten. Bolehlah. Kebenaran hanya mahukan nasi kandar, kambing golek, udang kari dan soto gergasi je. Tak banyak kan? Aduh, mahal banget permintaannya. Tak apa. Nanti aku tukarkan je lah selipar jadi. Ada isyarat kecemasan. Dari sebuah asteroid di planet Mashina. Isyarat kecemasan. Bini kebenaran telefon ke? Cakap kat dia, belum berhenti lagi lah. 2 weeks notice kan? Bukan, Kapten Papa. Isyarat tu datang dari sebuah kilang robot lama. Kilang Nirba Inc. Alah, isyarat kecemasan umum je tu. Hayya, apa ni Kapten? Kita tak boleh malas, Bang. Kalau dah resign, kenalah malas kan? Mana boleh macam tu? Tak berkat. Korang, tengok ni. Isyarat ni memang panggil kita. Panggil Bobo Boy. Panggil aku? Kenapa pula? Nama pun Bobo Boy Galaxy. Bukan kawan-kawan Bobo Boy Galaxy. Kalau macam tu, kita berpecah. Biar kami teleport ke sana, Kapten dan yang lain teruskan ke Vulkania. Setuju. Lagi cepat kita selesaikan 2 misi ni, lagi cepat kebenaran boleh balik. Cipos. Akhirnya jumpa juga microchip yang aku cari-cari. Bolehlah kita balik. Bulu tengkuk aku dah berembang ni, Cipos. Kau tengkuk pun tak ada. Nanti peti besi apa tu? Tengok ni. Tengok apa pula ni, Cipos? Sudah-sudahlah tu jadi tamak. Dah jahat. Mestilah kena tamak. Lambat!
Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Ha! Aku siap ada senapan plaster dan tongkat tempur. Habis ni. Tengok ni. Tukul tetap. Kuasa juangmu. Hehe, jap bro. Caput tangan aku ni. Saksikanlah Gauntlet Getah. Dapatkan figura Popoboy Genta dan Adudu kini di pasaran. Tanpa diduga, keluar satu raksasa dan makan, bro. Dah seminggu aku cuba selamatkan bro, tapi tak percaya. Jadi, aku ambil keputusan untuk hantar isyarat kecemasan ke Pops. Nasib baiklah korang datang. Memanglah dah datang. Tapi sekarang nak balik dah. Ha, jom Boboiboy. Nanti kalau korang pergi, siapa nak tolong aku selamatkan bro? Bro seorang je kawannya aku ada. Tolong aku selamatkan dia. Jangan risau, Bro Dudu. Walaupun kita pernah bermusuh, tapi kita juga pernah bekerjasama. Aku akan selamatkan Bro. Betul ke ni, Boboiboy? Mestilah. Takkan kau dah lupa yang kita ni? Tim Bubadi Bako, buat baik dibalas koko. Apa masalahmu, kami sedia membantu. Tim Bubadi Bako, buat baik dibalas koko. Apa masalahmu, kami sedia membantu. Gopal! Yelah. Dah sebutlah kisah si kepala kotak. Kulitnya hijau, kepalanya botak. Dulu dia jahat dan sangat durjana. Sekarang nak jadi baik macam mana? Bila masa aku nak jadi baik? Hei Adudu, apakah merapu? Kan kita orang dah janji nak bantu. Kita kan ramai raksasa satu seko. Selamatkan Pro misi Bubadi Bako. Punya betul lah apa kau cakap tu. Nasib baik kau mengingatkan aku. Nak dapatkan balik robot kesayangan aku. From tunggulah mereka dah setuju nak bantu. Bro, Bubadi Bako forever. Ibu Bubadi Bako forever. Coba Bubadi Bako itu apa? Hehehe, panjang ceritanya. Terima kasih. Terima kasih sebab setuju tolong aku. Kali ni je. Lepas ni kalau kau cari pasal lagi, kau settlekan sendiri. Mana kau dapat perisai ni ya? Macam pernah nampak je. Adalah. Aku jumpa kat kedai bandel. Oh ya, apa nama kuasa baru kau ni, Boboiboy? Ingat kau takkan tanya. Kuasa yang akan menggegarkan langit dan menggetarkan bumi. Fusion terhebat jumpa halilintar. Boboiboy Genta. Wow, hebatnya. Lutut aku pun dah tergetar-getar. Hebat apanya kalau tak ada kuasa? Jangan bicara kuat-kuat, Gopal. Nanti Adudu dengar. Gentar. Bunyi apa tu? Maafkan aku, Cobot. Adudu, kamu mau ke mana? Ish. Dia Dudu, yang kau marah Boboiboy tu kenapa? Dia dah cuba tolong kau kot. Tolong apa? Bro masih belum bebas. Semua sebab dia bangga sangat dengan fusion baru dia tu. Ish, semua benda ni jadi sebab kau, tahu tak? Kau lepaskan paus perak tu sebab kau tamak kan? Sampai perut pun kena makan. Sudahlah tu, Gopal. Tak ada. Kena bagi sedar sikit Alan si kepala kotak ni. Walaupun Boboiboy tu tak ada kuasa, tapi dia tetap cuba tolong kau, tahu tak? Dah lah. Buang masa aku je nyanyi rap Bubadi Bako tadi. Biar aku je yang selamatkan bro.
Kalaulah aku dengar cakap korang, tentu Cobot tak kena makan. Jangan bicara begitu, Bobo Boy. Kita kan masih punya waktu untuk menyelamatkan Ocobot. Kita akan cari mereka sama-sama. Kalaulah kita anu senjata macam anak panah ni, mungkin kita boleh kalahkan raksasa. Bateri? Bateri? Coba aku lihat, Kopal. Oh, aku tahu. Oh, di situ ya. Cepat kalian, mari ikut aku. Pergi mana? Ikut je lah. Makan. Makan tubuh saya tenaga ni. Bro, sahabatku. Yuhu! Cibos tengah buat apa tu? Sorry, Cibos. PFK, bos favoritku. Lagi. Saya perlukan lebih banyak tenaga untuk teleport ke planet Machina. Planet Machina? Hantarkan Tukul Mega Kencang! Bang, nak beli robot, bang? Sekarang, lepaskan Pro! Nah, duduk! Prof! Bangun, Prof! Bangun! Cibos! Ish, mana Cobot? Tolong aku, Boboiboy. Jangan khawatir adik rumputku, Cobot. Aku akan selamatkan kau. Cepat. Sebelum dia... Tenaga reaktor sudah 99%. Cobot adalah milik aku. Kuasa teleportasi. Tenaga, bagi aku semua tenaga. Alamak, raksasa sudah menyerap semua tenaga reaktor. Tenaga aku juga. Akhirnya, kuasa teleportasi. Selamat tinggal, Boboiboy. Selamat tinggal, Boboiboy. Oh, Cobot! Aku tak berjaya selamat kau, Cobot. Aku tak boleh gagal lagi. Jauh! Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Heroes Unite kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Abang akan sentiasa lindungi kau, adik boy. Tolong aku, Boboiboy. Tunggu, Ojo Boy. Aku datang!
Wow! Macam mana korang boleh sampai sini? Aduh, gimana ini Gopal? Bobo Boy dah masuk teleporter. Aku pun tak tahulah. Jangan risau. Aku boleh bantu. Raksasa dah teleport ke planet Machina. Jadi kita pun perlu replikasi teleportasi ke planet Machina. Aduh, macam mana kamu boleh buka teleportal seperti Ocobot? Kalau korang nak tahu, Ichibo tak ada pasal apa-apa microchip maupun microchop kat Ocobot masa kita orang culik dia dulu. Kau ni bro, Kau letak chip pada Ocobot? tak. Adalah sedikit. Secubit 2 chip. Patutlah selama ni kau ada je kat mana-mana kita orang pergi. Di mana ada kawan, di situ ada lawan. Jom, Boy. Kita selamatkan Ocobot sama-sama. Terima kasih ya, Dudu. Tiada masalah. Kita kan tim Bubadi Bako. Kau memang terbaik, Bro Dudu. Masih ingat pada kawan lama? Sekarang, Boy. Ulangkan semula kawan baik aku. Lari lagi, Boy. Tamatkan dia, Boy. Baiklah. Tembakan ledak pemuda! Hentakan! Super Getas! Defeat! Jangan risau, Ocobot. Kau dah selamat. Boy, kopi tak? Aduh, dia sudah pergi. Langsung gak bilang selamat tinggal sama kita. Dia takutlah tu kita soal pasal jam ciplak teleportasi dia. Jadi sebetulnya Adudu itu baik atau jahat ya? Entahlah. Kau nilailah sendiri. Boy, Supra! Huyo! Habislah korang! Boboiboy boleh gabungkan 2 kuasa elemental? Keganasan korang akan tamat di sini. Gerakan Supra! Tembakan Super Supra! Kuasa maksimal! Lagi Boboiboy! Tutupan fire! Hebatnya. Tenaga aku. Hati-hati, Boy. Kuasa fusion supra kau dah gunakan terlalu banyak tenaga. Tapi sekurang-kurangnya kita dah dapat kalahkan dia orang tu. Kena! Dia dapat tahan kuasa supra. Tak mungkin. Mari aku tamatkan semua! Alamak, dia nak serang lagi. Kipas bebas! Mari, bos! Boy, Feng, bawa Tuan Kuku Puteri ke port kecemasan segera. Tapi... pergi cepat, Boboiboy. Biar kita orang cuba lengahkan dia orang ni. Tunggu apa lagi? Kita kena pergi cepat, Boy. Mari, ikut sini.
Maafkan aku. Ke tepi! Masuk cepat, Fang. Bobo Boy. Jom, Bobo Boy. Tapi, kawan-kawan saya macam mana? Jangan risau. Ramos hanya mahukan aku. Lagi cepat kita beredar, lagi cepat mereka akan selamat. Hah? Bangkuku putari! Bobo Boy. Jika benar kau ini pelindung galaksi, kau mesti lindungi Windara dari mereka semua. Panglima Karumbang! Jangan! Maripos! Berani betul. Kau yang berani buat beta murka. Ajar budak bumi tu pula, Karumbang. Panglima Karumbang! Jangan terpengaruh dengan kuasa lampu pot! Beta dah berikan kau peluang untuk pulang ke bumi dan simpan kuasa beliau. Tapi kau masih berdegil. Terimalah akibatnya. Apa? Ramos! Hentikan semua ni! Beta hanya akan berhenti apabila tuanku benarkan beta untuk gunakan kuasa telepati tuanku. Jangan, tuanku. Jangan beri dikawal Winda semua penduduk Windara. Diam! Sudah kukatakan, jangan campur urusan Windara, Karumbang! Bukan bodoh! Berhenti dulu! Tak seterang, weh. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi, kenalah pakai straw. Wow. Tak seterang, weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi. Tak seterang, weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Bobo Boy Supra! Tak seterang, weh. Pakai pad Techno Breaker lah. Baru seterang, weh. Monster Galaxy Card Pad Techno Breaker. Ada Bobo Boy Gentar, Bobo Boy Gentar dan Bobo Boy Gentar. Dan watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan Pad Techno Breaker. Barulah seterang, weh. Huh? Kuasa sama! Kuasa tinggi! Bagi tangan-tangan bayang! Bobo Boy! Terima kasih. Korang datang tepat pada masanya. Hancurkan mereka, Karumbang! Peliknya baju perisai kau, Fang. Tak mungkin. Itu baju perisai Ksatria Windara. Macam mana kalian boleh dapat? Kita orang dapat dari bekas penjaga istana ni, Tok Liam. Di dalam bilik itu ada 5 pasang baju perisai Ksatria Windara yang lama. Cukup untuk kamu semua.
Hai. Ha? Gopal? Masalahnya kita orang cuma jumpa 4 je. Terpaksa aku kongsi satu baju perisai dengan Feng ni. Kamu ingat, dengan berbaju perisai, kamu boleh kalahkan beta. Askar Kal Ketua, keluar dan hancurkan mereka semua. Cepat pulih, Maripos. Kau perlu bantu Bobo Boy. Tuanku, jangan hiraukan Bobo Boy. Selamatkan diri tuanku dahulu. Tidak boleh, Karumbang. Mereka sudah tolong beta. Takkan pula beta mahu tinggalkan mereka. Tuanku tak faham. Hamba tak mahu tuanku jadi mangsa Ramos. Dia akan sedut nyawa tuanku untuk dirinya. Kenapa kau bocorkan rahsia beta? Kemari, tuanku. Tuanku! Karumbang. Tuanku, ampunkan segala perbuatan hamba. Sewaktu hamba di bawah pengaruh Ramos. Beta amat hargai khidmat bakti kau padaku, Jeneral Karumbang. Terima kasih dan selamat tinggal. Bahaya, tuanku. Lazar. Sungguh lazar. Kecederaan dia tadi dah pulih. Kejamnya. Karumbang! Karumbang! Kuasa apa boleh? Dia sudah tidak ada, tuanku. Karumbang! Karumbang! Usah bersedih, Tuanku Kupuri. Beta akan hantar Tuanku pada Karumbang sekarang juga. Henti, Ramo. Masih bertenaga. Sebentar, Bobo Boy. Biar beta pulihkan kejeraan kamu dahulu. Tuanku, lebih baik Tuanku ambil semula kuasa belum Tuanku. Gunakannya untuk kalahkan Ramos. Beta rasa macam nak mulakan dengan pembuka selera. Nanti, aku ni banyak lemak, tinggi kolesterol. Elok makan fat dulu. Weh, kalau aku kena makan, kau pun kena makan sekali. Tahu tak? Alamak. Okey. Makan yang daging dulu. Sudah terlambat, Bobo Boy. Proses peralihan kuasa mengambil masa yang lama. Hanya kamu sahaja yang boleh kalahkan dia. Tapi Tuanku, saya tak mampu. Perjalanan seorang penguasa elemental akan sentiasa bergolak, penuh dengan cabaran dan rintangan. Sama seperti ribut di luar tu. Tetapi, walau sesusah mana sekalipun perjalanan itu, kamu tetap perlu mengharunginya. Tapi Tuanku, macam mana? Macam ni.
Nampaknya tuanku sendiri pun dah hilang pertimbangan. Tuanku Puteri masih kena kawal dengan Ramos ke? Tak mungkin. Power sfera lampu bot dah tak ada. Korang, cuba tengok betul-betul. Tuanku tengah guna kekuasaan telepati. Boboiboy, tenangkan jiwa. Tuanku Puteri, biarkan angin bawamu ke mata beliau, di mana kamu akan jumpa kuasa yang terselindung. Kuasa beliau? Maafkan saya, tuanku. Saya lambat berikan kuasa beliau pada tuanku. Jangan begitu, Boboiboy. Setiap perkara yang berlaku pasti ada sebabnya. Kalaupun saya berubah jadi beliau, saya tak pasti jika saya boleh kalahkan Ramos. Satu perubahan kecil cukup untuk merubah segalanya. Perubahan kecil? Saya rasa saya dah faham. Baiklah. Masa untuk santapan. Apa tu? Suara tu macam suara... Tuanku, adakah itu... Iya, Maribus. Itulah elemental beliau. Saat bahaya melanda, akan muncul Wira untuk membantu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Heroes Unite kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Penduduk bumi, bagi aku semua koko sebelah aku, tembak kau! Berhenti, Adudu! Kau dah masuk kawasan aku. Semua dalam kedai ni adalah di bawah perlindungan aku. Boboiboy Genta. Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapan blaster dan tongkat tempur. Apa ni? Tengok ni! Tukul Genta! Kuasa duamu! Hehe, jap bro! Caput tangan aku ni! Saksikanlah Golden Genta! Dapatkan figura Boboiboy Genta dan Adudu kini di pasaran.